Apalah nak beli kat anak ni? Oh, panas hari ni. Tak boleh nak jual lagi. Assalamualaikum. Bawa minta maaf ganggu Ni kita ada jual tumbler ni. Hari ni kita ada sale lagi. Kita nak boleh jual se pun tak apa dah. Boleh tak kalau pop kita tahu beli se kita. Jadi kita ada dua design ni. Yang ni yang warna pink se, warna hitam ni se. Alhamdulillah, sedang eloklah saya saya nak beli untuk anak lah ni. Okey, boleh sangatlah tu. Kalau anak puang okey nak beli yang ni, Pak. Dek, ni Daddy bagi tumbler untuk adik. Tumbler? Dah lah ada kartun-kartun macam ni. Macam budak-budak lah. Orang dah besar tau. Daddy gunalah. Adik tak nak. Kau ni apa pakai tumbler macam tu? Macam budak-budak lah. Okay. Tengok ni. Tumbler aku. Cantik. Bunga-bunga. Beli tumbler macam aku ni. Nampak macam perempuan sikit. Yalah. Macam budak-budak pun. Aku dah pakai tumbler ni 2 tahun. Okey je tahan sejuk. Lagipun ni hadiah last daripada arwah daddy aku.